Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nisaliana binti Muhammad Syukur. Dan saya Safia Arisa, kami wartawan TV PSS SKPTJ. Mari kita sama-sama menyaksikan video dengan pelbagai tajuk iaitu: Pertama, guru ibarat. Kedua, satu perkataan dan bahagianya guru bila. Ketiga, harapan dan impian guru. Keempat, momen cikgu di SKPTJ. Yang kelima, nasihat. Yang keenam, jika cikgu bukan guru. Yang terakhir ialah ucapan untuk semua cikgu. Jom sama-sama kita saksikan. Guru ibarat lilin, terbakar semata-mata untuk menerangi anak-anak bangsa kita. Guru ibarat ibu-ibu yang suka beletih kepada anak-anaknya. Guru ibarat lilin. Guru ibarat lilin yang menerangi semua dan membakar diri sendiri. Lengkapkan ayat ini, guru ibarat ChatGPT. Sebab guru lah sumber ilmu untuk semua murid-murid dan semua komuniti. Okey, sekian. Apakah perkataan yang selalu cikgu sebut dalam kelas? Tayyib. Okey, perkataan yang selalu saya sebut dalam kelas. Class, do you understand? Apakah perkara paling membahagiakan apabila menjadi seorang guru? Saya sangat bahagia apabila anak-anak murid saya daripada tidak boleh membaca, dapat membaca, kemudian berakhlak yang baik, menghormati orang tua dan berjaya. Itu sahaja. Terima kasih. Perkara yang paling membahagiakan apabila menjadi seorang guru apabila murid-murid memberi perhatian sepenuhnya apabila ustazah mengajar dan mengingati ustazah apabila mereka besar nanti. Bila jumpa mereka tegur ustazah, ingat ustazah. Okey, perkara yang paling membahagiakan apabila saya menjadi seorang guru, jika anak murid saya khatam Quran. Alhamdulillah. Cara membahagiakan cikgu apabila murid yang daripada tak tahu membaca, menulis dan mengira, akhirnya berjaya menguasai 3M tu. Jadi cikgu harap murid tu akan berjaya jadi anak yang soleh dan solehah, berjaya dunia dan akhirat. Itu saja. Terima kasih. Sebagai penolong kanan hak ihwal murid, Ustaz berharap kamu semua dapat menjadi anak murid yang baik, seronok datang ke sekolah. Semoga dengan usaha kecil ini kamu akan terus membesar dengan jayanya. Okey, impian cikgu nak tengok semua anak-anak murid cikgu berjaya dunia dan akhirat. Okey, harapan cikgu supaya murid-murid SK Permata Tok Jaya menjadi murid yang berkualiti dari segi akhlak, adab dan juga pendidikan. Impian terbesar cikgu untuk pendidikan semestinya untuk melahirkan generasi yang celik minda dan jiwa, holistik dari segi segala perkara, terutama dari segi akhlak, intelek, rohani, jasmani dan sebagainya. Saya supaya murid menjadi seorang anak yang baik, cerdik, anak yang soleh dan soleha. Hai. Impian terbesar cikgu sebelum cikgu pencen ialah untuk menamatkan perkhidmatan cikgu sampai cikgu pencen lah. Pencen wajib. Itu impian besar cikgu lah. Sebagai seorang pendidik, seorang guru, saya sangat-sangat mengharapkan murid-murid saya berjaya di dunia dan akhirat, terutama sekali pembentukan akhlak yang mulia. Okey, apakah impian besar cikgu untuk pendidikan? Kita memandangkan murid-murid sekarang belajar dengan terlalu banyak teknologi. Jadi saya berharap agar pendidikan lebih menerapkan lagi nilai murni, Islamik, terutamanya kepada pelajar-pelajar Islam, kerana mereka ni adalah pembina insan untuk memacu masa depan negara kita. Sebab digital ni dia tanpa sepadan,
Jadi walaupun tanpa sepadan, kita haruslah letakkan batas yang sesuai untuk anak-anak pada masa sekarang. Itu saja harapan saya. Semoga terbaik untuk anak-anak bangsa kita. Assalamualaikum. Momen yang paling cikgu tak boleh lupakan ialah sepanjang 21 tahun mengajar. Setiap kali bertukar sekolah, cikgu dah 6 sekolah. Setiap kali masuk di sekolah baru, itulah momen yang paling tak boleh dilupakan. Bermula pada SK Pandai Indah, kemudian SK Teluk Bahang, SK Sungai Batu, SK Suruhanjaya, SK Sungai Dua dan terkini SK Matan Tok Jaya. So selama 21 tahun, setiap kali masuk sekolah baru, itulah momen yang paling tak boleh dilupakan. Terima kasih. Okey, momen yang paling saya tidak dapat lupakan sepanjang bergelar seorang guru adalah apabila saya masuk kelas, saya lihat muka anak-anak murid cergas, energetik dan bersedia untuk menerima ilmu yang akan saya sampaikan. Okey, itu je. Momen yang paling saya tak dapat lupakan ialah cikgu rasa seronok sangat di sekolah ni sebab sejak daripada cikgu mula-mula posting sampailah cikgu, insyaAllah lah tahun depan cikgu akan bersara, insyaAllah cikgu masih di sekolah yang sama. Jadi banyak kenangan yang cikgu tak dapat nak gambarkan. Itu je momen yang paling cikgu ingat, dan cikgu agak sekolah ni macam rumah kedua cikgu. Cikgu sangat sayang kepada semua anak murid dan rakan-rakan semua. Momen yang Ustazah tak dapat lupakan apabila ada murid yang Ustazah ajar dapat menyambut huruf jawi dengan baik. Momen yang Ustazah tak dilupakan ialah apabila anak murid Ustazah berjaya menjadi seorang murid yang baik dan cemerlang. Okey, momen yang paling saya tak dapat lupakan sewaktu jadi cikgu. First posting, sekolah pedalaman 3, naik bot 7 jam, kena hujan dan sebagainya baru sampai. SK Nangaju, Julau, Sarike, Sarawak sentiasa dalam ingatan. Okey, momen yang paling terindah sepanjang di SK Permatan Tok Jaya ialah membuat latihan bersama dengan murid-murid kalam jama'i. Semua mereka dari 2024, 2025 dan mereka berjaya mendapat tempat pertama di peringkat daerah dan juga tempat keempat di peringkat negeri. Tapi malangnya tahun ini mereka di tahun 6 tidak ada pertandingan kalam jama'i. Walau apa itu dah antara momen yang terindah sepanjang di SK Permatan Tok Jaya. Okey, jadi sebagai seorang guru, momen yang paling saya ingat adalah apabila choral speaking dapat SKPTJ dapat pergi ke peringkat kebangsaan. Okey, jadi sebagai seorang guru, momen yang paling cikgu tidak dapat lupakan sepanjang bergelar guru. okey, banyak kenangan yang cikgu tak dapat lupakan. Yang paling yang menjadi kenangan manis buat cikgu ialah bila cikgu dapat mengajar murid-murid pergi ke peringkat kebangsaan iaitu Terengganu. Jadi cikgu mula daripada bawah, kemudian naik setakat sehinggalah berjaya ke peringkat kebangsaan. Itu yang paling cikgu tak dapat dilupakan, dan cikgu minta kamu doakan semoga cikgu tahun ni pun pergi kebangsaan juga. Kalau kita nak berjaya, kita hendaklah beradab dengan guru, hormat guru. InsyaAllah kita berjaya masa akan datang. Kita tak hanya kita pandai, tapi kita mesti beradab. Kalau berilmu tak beradab, bukanlah manusia yang berguna. Kita kena ada kedua-duanya sekali. Okey, baik, terima kasih. Okey, nasihat yang boleh diberikan kepada murid, jadilah manusia yang berguna. Hidup ni cuma sementara. Belajar bersungguh-sungguh, hormat ibu bapa, hormat guru dan rakan-rakan. Jangan lupa tunai solat 5 waktu sehari semalam. Terima kasih. Jadilah seorang yang berguna pada masa hadapan. Okey, baik, nasihat saya kepada murid-murid, walaupun anda berada di mana, yang paling penting adalah kena solat. Solat akan mencerminkan diri anda dan akan memberi kecemerlangan dunia dan akhirat untuk diri anda, insya-Allah. Assalamualaikum. Jika cikgu bukan guru, cikgu rasa cikgu akan jadi apa? Accountant.
Jika cikgu bukan guru, cikgu rasa cikgu akan jadi apa? Cikgu rasa cikgu akan jadi doktor, boleh? Okey, jika cikgu bukan guru, cikgu rasa cikgu akan jadi apa? Cikgu rasa cikgu nak jadi polis, tangkap orang. Wow. Jika saya bukan guru, cikgu rasa cikgu akan jadi apa? Peninju. Jika saya bukan guru, saya akan jadi ejen penjual kereta. Okey, impian nak jadi pengarah, ketua pengarah dengan menteri sekali. Semua. Tapu habis. Okey, jika saya bukan guru, saya akan teringin sangat jadi jururawat. Suka tolong orang. Jika cikgu bukan guru, cikgu rasa cikgu akan jadi apa? Okey, kalau cikgu bukan guru, cikgu akan jadi tukang masak yang terkenal, master chef. Soalannya, jika cikgu bukan guru, cikgu rasa cikgu akan jadi apa? Cikgu akan jadi pilot, juru terbang. Saya mengucapkan selamat Hari Guru kepada semua guru di SK Perkhidmatan Tok Jaya. Semoga anda terus cemerlang, gemilang dan terbilang. Assalamualaikum. Saya ingin mengucapkan selamat Hari Guru kepada semua guru SK Perkhidmatan Tok Jaya. Semoga terus-terus dan sentiasa sukses dan menjadi yang terbaik. Okey. Sempena Hari Guru peringkat sekolah SK Perkhidmatan Tok Jaya, saya mengucapkan selamat Hari Guru untuk semua guru SK Perkhidmatan Tok Jaya. Moga terus cemerlang mendidik anak bangsa di SK Perkhidmatan Tok Jaya. Terima kasih. Saya ingin mengucapkan selamat Hari Guru kepada semua rakan-rakan guru SK PTJ. Saya mengucapkan selamat Hari Guru. Begitulah pelbagai gelagat dan ragam guru-guru di SK PTJ. Yang baik dari Allah, yang kurang daripada kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Bye.